Adakah anda tahu Melaka pernah menjadi empayar maritim terhebat di Asia Tenggara? Sultan-sultan hebat ini memerintah dari Balairung Seri dan nama Melaka disebut dari timur hingga ke benua Arab. Terletak di jantung bandaraya bersejarah Melaka, muzium ini menampilkan replika istana Sultan Melaka yang memukau. Walaupun strukturnya rumit dengan 7 serambi dan bumbungnya curam, ia dibina tanpa menggunakan paku. Di dalamnya menggambarkan aktiviti zaman kegemilangan Kesultanan Melaka. Kemunculan Melaka bukan sekadar nama. Ia adalah titik pertemuan dunia dari China ke Arab, dari India ke Nusantara. Melaka menjadi pusat dagangan terulung. Pedagang dari Jawa membawa beras, gula, madu dan lada. Pedagang dari China pula membawa sutera, teh, tembikar dan membawa pulang barang dari Asia Selatan dan Barat. Pedagang Arab berdagang barangan seperti kaca, cengkeh, sutera dan juga menyebarkan agama Islam. Pedagang dari Siam ini membawa sekitar 30 jong yang berisi kayu jati, emas, perak dan rempah. Balairung Seri Nadi Pemerintahan. Di sinilah Sultan memerintah dengan wibawa, undang-undang disampaikan dan sejarah ditulis. Ia bukan sekadar bilik, ia adalah jantung kesultanan. Dalam lipatan sejarah bangsa Melayu, tersemat satu lambang agung iaitu keris. Bukan sekadar senjata tetapi lambang kuasa, maruah dan pusaka. Antara keris yang ada di muzium ini ialah keris Tameng Sari, keris pengisytiharaan kemerdekaan, keris diraja dan pelbagai lagi. Di zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, perhiasan bukan sekadar hiasan. Ia lambang status, darjat dan kehalusan budaya. Mahkota emas dan cucuk sanggul semuanya ditempa dengan seni dan makna tersendiri. Bangunan ini bukan sekadar muzium, ianya jejak warisan bangsa yang menjadi akar kepada jati diri kita. Muzium ini merupakan khazanah yang penuh dengan cerita dan jiwa bangsa. Sempena tahun melawat Malaysia 2026, jangan lepaskan peluang untuk datang ke Muzium Kesultanan Melayu Melaka. Ini bukan hanya lawatan, ini adalah pengalaman yang menyentuh jiwa. Bye semua. Assalamualaikum.